Sedekah amal jariah anak akan sampai kepada ibu bapa yang telah meninggal. Contohnya sedekah untuk bina masjid. Bagus soalan ni. Ayah mak mati dah, anak sedekah jariah sampai ke dah. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ada dua golongan. Golongan yang pertama, semua amalan soleh yang dilakukan oleh anak automatik dapat sampai pahalanya juga share dengan ibu bapaknya tanpa niat. Itu pendapat yang pertama. Kita baca Quran, automatik mak ayah kita mati dapat kebaikan. Kita semayang, automatik dapat ke ibu bapa. Kita sedekah, automatik dapat. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kita kena niat. Aku hadiahkan pahala bacaanku tadi kepada arwah dua ibu bapa. Nampak? Itulah pandangan ulama. Jadi kalau kita nak keluar pada khilaf supaya semua mengatakan sampai, eloknya kita berniat. Habis kita melakukan satu amal soleh, kita ambil duit nak letak dalam tong masjid, ini sedekah daripada ibu bapa. Walaupun dia mati, sampai, memang sampai. Kenapa? Kerana Nabi kata boleh. Nabi tak kata sampai, Nabi kata boleh. Boleh tu kata ulama, makna bermanfaat.